Doktor, saya baru dapat blood test result semalam. Kolesterol 5.8 tetapi triglyceride, lemak dalam darah saya 8.0. Apa yang saya perlu buat? Baik, normal triglyceride sepatutnya bawah daripada 1.0. Resiko triglyceride tinggi sangat boleh meningkatkan resiko serangan jantung, meningkatkan resiko kena stroke, dan yang pelik sikit, dia akan meningkatkan resiko kena pankreatitis, keredangan di organ pankreas. Apa yang kita perlu buat? Nombor satu, kena jumpa doktor engkau, bincang tentang apa ubat atau rawatan yang sesuai yang kau perlu buat untuk kolesterol ataupun statin yang terlalu tinggi. Adakah perlu makan statin ataupun perlu makan ubat yang khusus untuk turunkan kadar triglyceride. Nombor dua pula adalah diet dan gaya hidup yang baik. Kena tukar cara pemakanan, kurangkan gula, kurangkan simple karbohidrat, contohnya nasi, tepung gandum putih, manisan-manisan, dan minuman yang manis pun kena kurangkan. Yang ketiga pula, kena kurangkan lemak yang tepu ataupun minyak-minyak yang kita gunakan semasa goreng. Kita kena tingkatkan makanan sayur dan buah-buahan yang sihat. Kena banyak makan ikan, ayam tanpa kulit, dan kekacang-kekacang, sayur-sayuran yang sihat. Dan yang paling penting, mesti elakkan minum alkohol dan rokok, sebab kombinasi alkohol, rokok dan vape akan meningkatkan keredangan, lagi bahaya triglyceride itu dalam badan kita. Selanjutnya, kita kena tingkatkan aktiviti fizikal yang ringan. Contohnya jalan, buat brisk walking, cycling, ataupun senaman-senaman dekat 30 minit sehari pun cukup. Angkat benda-benda berat sikit, tingkatkan kadar otot dalam badan, boleh kurang kadar triglyceride. Yang berikutnya pula, kita kena kurangkan tekanan darah dan gula. Kita kena pantau, kena cek kadar gula dan tekanan darah. Kombinasi gula, darah dan triglyceride akan mencanak naik resiko kena serangan jantung. Kesimpulan dia, triglyceride yang 8.0 memang bahaya. Memang kena jumpa doktor. Tukar cara hidup, tukar cara pemakanan, kena tingkatkan senaman supaya kita boleh kurangkan kadar triglyceride dengan cepat dan yang selamat.